Aku beli lighter elektrik ni sebab aku dah penat dah nak refill lighter-lighter tradisional macam ni. Yang macam bila aku nak guna je, tak boleh. Habis. So bila aku scroll-scroll, aku terjumpa benda ni. Aku fikir macam, oh bagus juga benda ni. Tak perlu nak isi minyak. And aku just kena charge je sebab dia guna USB charger. So bila bateri dah low, aku just guna USB charger je untuk charge. Tak perlu dah aku nak isi-isi minyak dah. Tengok dia ada safety lock tau. So kau on safety ni, lepas tu kau boleh tekan benda ni. Macam tu je nak start api. Dan benda ni boleh bengkok-bengkok ikut suka hati korang. And sebab dia elektrik, korang boleh buat dekat air pun tak apa. Basah pun tak apa, tengok tu. Masih berjalan lagi. Tengok ni, nak nyalakan lilin pun boleh. Nak bakar tisu pun boleh juga. Nampak tu? So, kalau korang jenis yang masih guna pemetik api yang lama tu, aku suggest korang tukar yang ni. Sebab once kau dah beli yang ni, kau tak payah nak beli pemetik api, tak payah nak beli refill minyak dah. Korang charge je. Dan honestly, daripada sejak aku beli ni, aku first time full charge selama, aku rasa aku dah beli 7 bulan ke apa. Aku tak charge lagi pun. Sebab kita guna sikit je kan, macam ni je kan. Aku letak link untuk beli benda ni dekat video ni. So korang check it out. Harga dia tak mahal pun. Kau beli sekali je. Dan kau tak payah nak risau pasal nak beli lighter dah.